Tak apa, kiss dulu, kiss. Guys, ni bukan filter. This is real. Doktor tu terlebih inject filler kat muka I. Macam mana I nak buang ni, guys? Tolonglah, tolong. Tipu je. I sebenarnya nak prank Dini. So, let's go. Mama, Dini. Sayang! What happened to your face? You look like a fish. Can you fix it or not? I cannot fix it. Doktor cakap dia akan turun lepas 6 bulan. 6 bulan, sayang. I just want to look young. I put fillers. Kenapa pakai filler? Skin Mate kan ada. What is Skin Mate? Ni lah Skin Mate, sayang. Yang best pasal dia ada salmon DNA. So, dia boleh bantu repair your skin. Boleh repair my skin? Yeah, and it can help smoothen and firm your face within just 2 weeks. Tengok guys, tak payah cucuk-cucuk. Oh, saya dah cucuk-cucuk. Yelah, pada muka. Saya cucuk sebab kita kan tengah try nak dapat baby. Mana boleh pakai ni filler-filler ni semua. Skin Mate ni safe untuk pregnant dengan TTC woman. Kiss dulu, kiss. Kiss? Ini prank je lah. Prank! Hah? It's not real. Tak payah nak beri-ria nak promote Skin Mate ni. I memang pakai Skin Mate.